Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf sebelum saya start lebih jauh. Saya nak minta maaf ada background noise. Diorang tengah buat construction parking lot dekat belakang ni. Daripada pagi sampai petang tak siap-siap. Mungkin dia lagi siap ke. Okay, jadi hari ni saya nak berkongsikan tentang lebih saya nak berkongsikan about threats growth lah. Okay. Terutamanya mereka yang masih lagi keliru macam mana nak mula buat konten dekat Threads. Okay. First of all, perkara yang paling penting adalah awak kena tahu apa yang awak nak share. Awak tak boleh main bedal dia share dekat Threads. Termasuklah dekat mana-mana platform social media pun, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube. You kena ada bukanlah perfect, tapi at least ada basic planning lah kalau you nak pergi jauh. Okay. Betul, soalan yang saya dapat adalah adakah niche saya ini sesuai? Okay. Niche, saya nak tanya awak lah sekali lagi. Niche tu apa? Okay. Akan ada orang cakap niche tu benda yang kita share. Contoh kosmetik akan cerita about kosmetik. Football akan cerita pasal football. Soccer akan cerita about soccer. Okay, that's a general term of niche. Tapi kalau awak sandarkan niche awak kepada niche saya adalah menjual produk Canva, ataupun niche saya adalah menjual cookies, ataupun niche saya adalah Shopee affiliate. That is not a niche. Itu bukan niche. That is monetization module ataupun a way to make money dalam social media. Tak kisahlah you nak jual servis ke, jual produk ke, jual masa ke, jual consultation ke, that is a way ataupun method to make money dalam content creating. Jadi niche ni macam mana? Okay. Saya lebih suka definisi niche yang macam ni. Niche adalah merujuk kepada siapa yang kita nak tolong dan apa outcome yang kita nak bagi kat dia. Apa yang outcome yang kita promise kat dia. Kemudian daripada outcome tadi tu, macam mana nak capai? Bagaimana cara nak capai outcome tadi? Jadi kita akan ada siapa yang kita nak tolong, outcome apa yang kita promise, dan bagaimana ataupun method macam mana yang kita nak bagi tahu untuk capai outcome tadi. Jadi bagi contohlah, if currently your niche is cosmetic, you must have this niche mindset. Instead of I focus on cosmetic, change your perspective to I help student to look younger with this lotion, contohlah kan. Okay, ataupun I help student to lose pimples, ataupun to look whiter, ataupun to look prettier in 5 step. Itu awak punya niche. Kenapa kita mungkin ada yang tertanya-tanya lah, kenapa kita kena define what is our niche? Kenapa saya kena define niche saya macam tu? Biarlah saya punya niche ni semua orang boleh layan kan? Okay. Let me explain that. Okay. I learn the hard way lah. Saya dulu pun rasa macam tu. Contohlah dulu saya punya niche adalah about AI. Everyone, every single year age boleh guna AI ni. Tapi saya punya content tak grow. Saya punya followers itu time tu 100, 200, 300. Viewers pun 30, 40 kan. Lepas tu saya cuba nak menjual pula. Saya jual consultation dengan ebook. Dapat tapi tak ramai. Jadi apa yang membantu saya? Okay, saya jumpa saya punya sifu lah. Saya punya sifu. Sifu saya ramai. Saya sifu online Mak Saleh ada, sifu Malaysia ada. Jadi perbanyakkanlah untuk menggali ilmu ya, jangan malas. Okey. Antara tips yang diorang cakap ialah you must know who are you talking to. Siapa yang awak
sedang bercakap. Awak cakap dengan siapa ni? Memanglah social media semua orang akan nampak, tapi yang betul-betul akan layan ataupun betul-betul tengok awak adalah orang yang ada masalah, ada yang sama dengan statement you. Kalau you buat statement umum, yes, semua orang akan mungkin layan, tapi tak semua orang akan beli. Betul? Okay. Put it simple. If you have 10,000 follower, tapi 10,000 follower tu tak sampai 10 orang pun beli, adakah berbaloi dapat 10,000 follower tadi? Tak kan? Jadi kita kena mula dengan satu audience yang kecil yang betul-betul support kita. Jadi if you in cosmetic, financial or whatever niche, scale it down as niche as possible, and then from that you slowly climb up and scale up, scale side by side, whatever lah. If you going higher in the same niche, it's a good thing. If you scale horizontally, you explore another niche, mix and match, that's a unique method untuk combine niche tadi. Okay, so tadi niche. If you currently don't have any such thing of niche, please find one and do content right now, today. Jangan tangguh-tangguh. Kenapa tau? Okay, lagi lama awak tangguh, lagi lambat awak nak tahu di mana lubangnya. Lagi lambat awak tangguh, awak tak tahu di mana akan salahnya. Awak tak akan tahu di manakah masalah yang awak boleh baiki. Jangan ada mindset awak beli book saya, saya punya tools, awak beli masa saya, consultation yang video saya ni, awak akan terus dapat duit. Tak. Saya tak menjanjikan a quick way to make money. No. Saya cuma memberi bantuan dan galakan. Kalau awak buat, alhamdulillah. Kalau awak konsisten, lagi bagus. Kalau awak dapat result yang cemerlang, dapat sale banyak kan, saya tumpang gembira. Tapi kalau awak beli, awak baca sekali, awak buat sekali, kemudian awak tak buat dah, saya tak rugi apa, awak yang rugi. Lepas tu nanti bila ada masalah apa-apa, mulalah viral. Saya tak nak macam tu. Saya akan tolong sehabis mungkin. Okay. Jadi macam mana kita nak cari niche tadi? Kita ada business minded punya niche dan personal minded punya niche. Okay. Mana satu nak cuba? Okay. If you dah ada produk, cara dia agak berlainan sikit lah dengan yang belum ada produk, macam personal branding tadi kan. Okay. Put aside yang dah ada produk, saya nak fokus kepada personal branding. Okay. Personal branding adalah merujuk pada 3 benda: knowledge, skill dan experience. Okay. Knowledge ni tak semestinya awak perlu tahu ataupun perlu ada diploma, degree ataupun perlu sertifikat yang khas, yang khusus untuk apa? Untuk sharing about it. If you have a basic knowledge, contohlah you tahu buat cookies kan, jadi you share about cookies. Adakah kita perlu KCJ diploma atau degree untuk menunjukkan kita boleh buat cookies? Tak kan? Jadi dari situ kita ada sikit, a slight credibility lah untuk kita share about making cookies. Next, adakah kita ada skill untuk buat cookies? Kalau ada, so je akan legitimate kan you punya knowledge tadi lah. Bukan sekadar ada knowledge, bukan sekadar teori, tapi ada juga skill. Okay. Next, last sekali, experience. You ada tak experience baking 1000 cookies ataupun 100 cookies, ataupun you ada tak jual cookies tadi? Kalau ada, baguslah. Sekarang dah tiga-tiga tadi dah ada point yang menguatkan yang awak boleh masuk dalam niche buat cookies tadi. Tapi kalau tak ada, awak tak ada langsung knowledge about it, tapi awak nak share. Awak ni tak ada knowledge pun dalam, contohlah awak tak ada knowledge dalam financial kan, dalam financial punya instrument ataupun dalam saving. Awak tak ada pun pengalaman atau awak tak ada knowledge pun
formula untuk buat saving yang bagus, smart saving lah katakan. Atau awak pun tak pernah ada skill, awak tak praktis pun. Awak mungkin ada teori tapi awak tak praktis pun, ataupun awak tak ada experience langsung. Awak dah ada dua tadi, awak tak ada experience langsung untuk saving sampai 1,000, 2,000. Okay, jangan menyerahkan lagi. You walau tak ada knowledge, tak ada skill, tak ada experience, you can pretend ataupun you can put yourself as a student. Bukan sebagai nak cari follower je, tapi you cari student. Okay, contoh okay, saya minat latest ni saya minat apa? Saya minat about niche kesihatan. Jadi saya nak alignkan dengan saya punya diri saya akan, sebab saya work from home, jadi saya bagi tahu niche saya adalah untuk bantu work from home peoples stay healthy. Itu niche saya yang terkini. Jadi saya akan sentuh about anything about work from home daripada experience saya sendiri. Adakah saya ada skill ataupun knowledge about kesihatan? Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi saya akan gunakan peluang tu untuk saya study bersama. Saya study gunakan mungkin YouTube ke TikTok ke kan, dengan ChatGPT. Kemudian saya share lah. Saya share dalam threads. Tidak posisikan diri saya sebagai profesional, tapi sebagai seorang yang sama-sama seorang yang sama-sama belajar benda baru. Lepas tu nanti konten tu akan kita buat dalam POV yang saya sedang belajar lah. Dalam masa sama saya sharing benda tu. Alright. Okay, tadi niche lah. Okay, saya harap benda-benda niche ni dapat diselesaikan dengan cepat lah. Sebab niche ni boleh bagi pendapat saya lah, benda ni benda-benda yang sangat basic, the very foundation of any business, any personal branding, any social media creator. Kalau you tak jelas niche ni, you tak boleh pergi jauh. Dan bila awak tak jelas, mulalah nanti awak akan beragam, awak akan buat konten-konten merayu, konten-konten begging, konten-konten farming views dengan tabur QR TNG kan. Saya tak condemn tu, tapi saya macam okay, dia daripada a good side is if you buat strategi yang sedekah QR tu kan, saya tak kisah. Yang rosaknya akaun awak, bukan saya. Sebab apa tau? You akan dapat spike in. Okay, ni dari segi teknikal lah. Dari segi sedekah tu saya faham. Saya pun menggalakkan lah untuk sedekah, tapi jangan selalu. Sebab tau, dari sudut teknikal, kalau konten awak tiba-tiba dapat spike in audience, spike in traffic, engagement, because of that QR, you akan dapat artificial traffic. If you got artificial traffic, the algorithm will curious ataupun will flag your content, your account as suspicious activity. Yelah, sebelum ni you post benda ni ada QR, tiba-tiba dapat 10,000, 20,000. Tiba-tiba next post awak dapat 10, 20, 30, 40, 100. Next post 10, 20, 30. Tiba-tiba naik lagi 10,000, 20,000. Sebab apa? Awak share code QR. Jadi awak secara tak sedar awak train algoritma tu untuk berfikir menentang diri awak. Menentang diri awak sendiri. Jadi jangan salahkan algoritma untuk shadow ban awak, sebab awak sendiri yang train algoritma untuk benci awak. Itulah saya punya pesanan ringkas lah. Gitu. Alright. Jadi niche ni sepatutnya awak dah jelas. Sebab apa tau? Bila niche awak jelas, awak akan tahu apa yang awak nak share, bagaimana awak nak share, kepada siapa awak nak share, dan intonasi macam mana awak nak guna. Kalau awak buat niche untuk affiliate marketer, jadi awak kena tahu macam mana affiliate marketer ni berfungsi, apa yang mereka fikirkan, apa aktiviti harian mereka, apa percakapan mereka setiap hari, apa masalah yang mereka pendamkan, apa masalah yang dalam berlega-lega ke otak mereka, apa search history yang dalam Google yang diorang cari,
and so on lah. Contoh kalau saya sekarang tengah fokus niche untuk bantu affiliate marketer. Jadi saya kena tahulah apa masalah mereka. Masalah mereka adalah mereka tak tahu macam mana nak buat konten yang tarik orang. Okey, apa lagi masalah di sebalik masalah tu? Mereka tak tahu teknik hook. Okey, kenapa mereka tak tahu teknik hook? Mereka tak belajar A, B, C, D, E. Lepas tu kenapa mereka tak belajar? Mereka tak ada masa. Ataupun mereka skeptical, atau mereka tak konsisten. Lepas tu apa lagi masalah mereka? Mereka ni tak sedar yang mereka ni menggali kubur sendiri. Yalah, tabur link ikut suka hati lah. Lama-lama je akan dilabelkan sebagai spamming lah. Threads pun ada algoritma juga bukan platform TikTok je ada, Threads pun ada. Alright, next apa lagi? Keyword. Ada certain keyword yang telah di red flag kan, ataupun telah di flag oleh Threads sebagai suspicious activity. Jadi awak kena take note that lah. If you want to success long term, you kena take note benda ni. Kalau tak, sebulan 2 bulan lepas buat account Threads memang akan dapat traffic, tapi lepas sebulan 2 bulan you will stress, you will be depressed sebab your traffic, gula-gula traffic dah tak ada. Okay, itu saja berkaitan saya hari ini. Untuk another day, InsyaAllah kita akan sharing lagi. Sekian, Assalamualaikum, salam jumpa.